Korang pernah terfikir tak kenapa sampai sekarang Amerika ni macam berat tulang sangat, macam ada batu besar kat kaki bila nak serang Iran? Kalau kita borak-borak santai kat kedai kopi, mesti ramai yang petik pasal tentera Iran ni kuat gila, ada nuklear lah, atau sebab geografi dia orang yang penuh gunung ganang tu mencabar sangat. Tapi kan, korang kena faham satu benda, sebab yang paling utama sebenarnya bukan pasal peluru atau kereta kebal semata-mata, tapi sebab poket dunia. Kalau Amerika dengan isbiol gatal tangan nak serang Iran, ekonomi dunia ni boleh hancur berderai sekelip mata tau. Iran ni bukan setakat ada askar yang ramai, tapi diorang ada senjata rahsia yang paling berbisa, iaitu kedudukan geografi diorang yang strategik gila dan teknologi peluru berpandu balistik yang makin canggih. Korang ingat tak kes diorang hantar peluru kat isbiol tahun lepas? Walaupun orang kata itu macam lakonan atau gimmick je, tapi sebenarnya itu adalah satu mesej diplomatik yang sangat pedas dan bermakna. Diorang nak tunjuk ke Amerika dengan isbiol yang peluru diorang bukan setakat boleh sampai tepat kat sasaran, tapi boleh tembus apa saja sistem pertahanan udara yang paling mahal kat dunia pun, termasuklah Iron Dome yang selama ni orang banggakan sangat tu. Masa tu, Iron Dome pun macam tak menang tangan nak tepih mesej daripada Iran ni. Satu lagi benda yang buat Amerika ni cuak gila sampai tak tidur malam ialah Selat Hormuz. Iran ni kira macam Pak Gad yang jaga pintu selat tu, dan korang kena tahu yang lebih kurang 20% bekalan minyak seluruh dunia lalu kat situ setiap hari. Bayangkan, 1/5 daripada nadi penggerak dunia ada kat tangan diorang. Tak payahlah Iran ni susah-susah nak tutup selat tu secara fizikal pun, cukup sekadar dia buat kawasan tu jadi zon tak selamat. Bila kapal-kapal tangki gergasi tak berani nak lalu sebab takut kena bedil, diorang terpaksa pusing ikut jalan jauh yang makan masa berminggu-minggu dan kos minyak yang berlipat kali ganda. Masa tu, insurans kapal pun akan jadi mahal gila, sampai syarikat perkapalan pun boleh gulung tikar. Sekarang, cuba korang bayangkan kalau betul-betul Iran kena serang. Tak kisahlah siapa yang mula dulu, Iran ni mesti akan guna strategi bumi hangus. Diorang dah tak kira apa dah kalau nyawa dah kat ujung tanduk. Diorang bukan setakat nak balas dendam kat pengkalan tentera Amerika kat Timur Tengah tu je, tapi diorang akan sasarkan semua lubuk minyak kat kawasan jiran. Loji minyak gergasi kat Abqaiq dan Ras Tanura kat Arab Saudi, terminal gas asli cecair kat North Field dekat Qatar, pelabuhan utama macam Jebel Ali dan Fujairah kat Emirat Arab Bersatu, semua tu dalam jarak tembakan diorang. Malah, terminal eksport kat Kuwait dan Iraq pun boleh jadi padang jarak padang terkukur. Kalau benda ngeri ni betul-betul jadi, korang boleh bayangkan tak perkesan dia pada kita semua? Dunia ni sekarang guna lebih kurang 100 juta tan minyak setiap hari. Kalau bekalan minyak dunia ni terganggu sikit je, katalah hilang 15 ke 25% sebab kawasan Timur Tengah dah jadi kucar-kacir, harga minyak dunia yang sekarang ni kita nampak tenang kat sekitar $60 Amerika setong, boleh melonjak naik gila-gila sampai $250 Amerika setong. Ini bukan main-main punya angka tau, ini angka yang boleh buat ekonomi dunia lumpuh terus. Kat Malaysia ni, cuba korang fikir, kalau sekarang kita masih boleh senyum bayar RM2 lebih seliter kat stesen minyak, esok lusa bila perang ni pecah, harga tu boleh naik mendadak sampai 8 ke 10 ringgit seliter. Masa tu, nak keluar rumah pun kena fikir 10 kali. Bila harga minyak naik melambung macam tu, korang kena faham yang semua benda lain dalam hidup kita ni pun akan ikut naik sekali. Harga makanan akan jadi mahal gila sebab petani nak guna baja pun kos dah tinggi, kos nak angkut sayur dari Cameron Highlands pun dah naik. Sampaikan harga timur dengan beras pun akan jadi barang mewah sebab kos pengangkutan dah tak masuk akal. Bil elektrik dengan air pun jangan haraplah nak maintain macam sekarang, mesti naik punya sebab stesen jana kuasa kita pun banyak guna sumber yang kosnya berkait dengan harga minyak dunia. Masa tu, nak balik kampung kat Kelantan ke, nak pergi bercuti ke Langkawi ke, kos dia dah rasa macam kita nak pergi London dah. Memang sesak nafas dibuatnya. Kesan dia bukan main-main, inflasi global boleh melonjak naik sampai 4 ke 5 kali ganda kalau kita ambil kira cara konservatif. Bank pusat kat seluruh dunia pun akan pening lalat dan hilang kawal sebab nilai dolar Amerika ni pun sebenarnya banyak bersandar pada petrodolar, iaitu perdagangan minyak dunia yang guna mata wang dolar. Bila minyak tak ada atau pasaran kucar-kacir, dolar nak letak mana? Nilai dia boleh jatuh merudum. Pasaran saham pula dijangka boleh terjun bebas antara 30 ke 50%. Masa tu, siapa yang ada simpanan tunai yang banyak mungkin boleh jadi raja sebab boleh borong saham murah, tapi rakyat marhain yang tak ada apa ni memang melopong dan menangis tak berlagu je lah. Negara miskin yang tengah membangun ni lah yang paling hancur dulu sebab diorang tak ada tabung simpanan yang kuat nak tampung subsidi rakyat. Kerajaan pun dah tak boleh nak bantu sebab itu hutang negara akan meletup bila kadar faedah dunia naik tinggi nak kawal inflasi yang dah gila tu. Bila rakyat dah tertekan, perut dah lapar, harga barang mahal nak mati, tapi subsidi pun kerajaan dah tak mampu bagi, maka akan berlakulah huru-hara dan rusuhan sosial kat merata-rata tempat.
Benda ni bukan jadi kat negara jauh-jauh je, tapi kat Amerika dengan isbio sendiri pun rakyat diorang akan mengamuk sebab kos sara hidup dah melampau sangat. Jadi, kesimpulannya, keputusan Amerika nak serang Iran ni bukan setakat fikir pasal strategi perang siapa lagi hebat atau siapa lagi banyak peluru. Ini sebenarnya adalah satu bentuk bunuh diri ekonomi secara berjemaah untuk satu dunia. Iran ni tak payah menang perang pun dari segi ketenteraan, diorang cuma perlu pecahkan sistem ekonomi dunia je untuk buat Amerika melutut. Sebab itulah Amerika ni fikir 1000 kali, fikir sampai berpusing-pusing kepala sebelum nak buat apa langkah drastik. Ini bukan setakat pasal nak tunjuk hero, tapi ini soal nak selamatkan periuk nasi dan kestabilan dunia yang kita ada sekarang ni. Banyak lagi sebenarnya benda yang kita boleh kupas pasal geopolitik ni.